Abang? Hei, apalah. Nampak tak kemasnya. Agaknya kalau saya tak ada, memang tak terurus kan hidup abang? Okeylah. Abang pergi dulu. Saya nak masuk studio podcast hari ni. Ada tetamu untuk diwawancara. Okey. Nak abang hantar? Tak apa. Saya bagi tahu je. Saya tak perlukan bantuan siapa pun. Dan mulai hari ini, saya akan kembali buat podcast. Abang, boleh tak minta Kak Rabiatul buat bubur kacang macam hari tu? Baby kita mengidam. Saya bukan isteri dia lagi. Kami tak rujuk pun. Jadi, saya tak perlu akur pada perintah dia. Kalau kamu rasa kamu mengidam sangat, balik ke rumah mak kamu, suruh dia masak. Saya bukan hamba kamu. Abang, habis akak tu nak duduk rumah kita ni goyang kaki je ke? Awak pun kalau nak makan, masaklah sendiri. Dahlah masak pun tak kena selera. Tangan tak sedap langsung. Aku nak kenakan dia, dia kenakan aku balik.